Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak buat kek marble kukus. Bahan-bahannya senang dan mudah sahaja. Ya, 3 biji telur ayam crispy, 3/4 cawan gula pasir, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu besar susu tepung, 3/4 sudu kecil SP dan 1 sudu besar air Nescafe yang telah Umi pancu. Ya, Umi nak guna hanya 1 sudu besar sahaja, dan setengah cawan minyak masak, esen vanila 1 sudu kecil, dan pewarna coklat. Ya, ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Mula-mula kita masukkan gula pasir ni dalam mangkuk. SP, dan juga telur ya. Kita nak pukul dia sampai dia kembang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tepung gandum. Kita masukkan setengah sudu kecil baking powder ya. Tadi Umi lupa nak tunjuk dekat depan. Kita ayak tepung gandum, tepung susu dan juga baking powder ni ya. Kita pukul tepung ni dengan kelajuan rendah untuk sebatikan sahaja. Kita masukkan 1 sudu kecil esen vanila, kita pukul dia lagi bagi sekata. Setengah cawan minyak ya. Dan kita pukul lagi dia bagi betul-betul sekata dan sebati dengan kelajuan rendah. Ratakan dia dengan spatula pula ya. Bagi betul-betul sekata dan sebati. Dan kita ambil sedikit adunan ni untuk kita letak warna coklat dan juga Nescafe. Letak warna coklat, kita masukkan Nescafe,
letak lagi sedikit skipper ni. Kita masukkan adunan coklat ni ke dalam adunan warna asal tadi ya, yang berwarna kuning. Kita gaul ya adunan coklat dan kuning ni. Terlebih dahulu Umi tunjuk loyang dia ya. Umi guna loyang 7x7 ya. Dan Umi telah sapu kelilingnya dengan butter dan juga Umi alas dengan ataupun Umi lapik dengan kertas baking paper ya. Dan Umi dah sapu dengan butter juga. Sekarang ni Umi nak gaul dia. Gaul ni pun tak boleh banyak kali ya, 3 kali saja, paling banyak 4 kali gaul dah kita masukkan dia terus dalam loyang ya. Sekarang ni kita masukkan dalam loyang. Kita lorekkan dia. Dan kita kukus dia selama 35 minit ataupun sampai masak ya. Kita hentak-hentak dulu dia. Pastikan penutup kukusan tu kita balut dengan kain dan pastikan juga air kukusan tu dah mendidih dengan sempurna. Baru kita kukus ya. Ini dia kek marble kukus ataupun kek minyak untuk perkongsian hari ini ya. Umi sejukkan dulu. Kita potong dia ya, kita tengok hasil dia. Ini dia hasilnya kek marble kukus ataupun kek minyak untuk perkongsian hari ini. Kejadiannya sangat cantik, lembut dan gebu serta rasanya juga sangat sedap ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah sudi